So, assalamualaikum semua, selamat pagi. So, ni kita kat Bukit Lagong. Kita nak masuk ke Open Day PMC. So, hari ni kita akan masuk diorang punya slot lah. Nice lah, ada tempat makan baru. Kita tengok dekat, nama dia Orchid di Lagong. So, kita sarapan dulu kan, kita masuk. Kita ada hewan peliharaan. So, ni je kami dekat Camp 5 Bukit Lagong. Untuk aktiviti Open Day PMC. Bersama ada training untuk TOF. Ini kita punya kan. Hai, assalamualaikum semua, selamat petang. So, ni daripada saya Is. So, hari ni kita tengah buat high rock lah. So, kita akan panjat. Kita tengok lah. Ni kita punya tempat. Kita tengah briefing untuk kita punya high rock. Kan? Alright. Bila dah dapat menjadi waktu pemasangan pemakaian. Sebab So, okay guys, itu dia. Korang tengok ni kita punya Absolute dengan Flying Fox. So, pada kita punya ahli-ahli nak turun ni. Tutup telinga bila mereka kata kau tak mampu kecapi. Okay, assalamualaikum semua, selamat malam. So, ni dia kita punya KOF 13 tengah buat preparation untuk malam kebudayaan mereka. Bertemakan talent tradisional. So ya, diorang akan mempersembahkan untuk malam ni. Dan tengah training geng. batin warga dan macam-macam. Saya nak keras. Hai semua, selamat pagi. So, kita buat light job. Maaf, cara menunggu masing-masing nak bangun. Katanya ada jungle trekking. Hai, assalamualaikum semua, selamat pagi. So, hari ni kita jalan tu jangan nampak sangat ayu laju sikit. Yang depan tu tudung hitam tu jangan ayu sangat. Semua kita naik jungle trekking dekat Taman Bukit Lagong. Tengok. Bukit. Seramai 20 anggota untuk naik. Kita sekarang ni naik ke Bukit Lagi. Perjalanan ada kurang 45 km. Masih dalam perjalanan. Sejam lebih. Seramai anggota 20 orang bersama jurulatih MPS. Belagak cemburu pula. Baru berbuka. Yang berdua banyak. Yang baju. Dah settle gang, kita punya jungle trekking selama 2 jam. 3 jam? Bukan 2 jam, 4 jam. Lebih kurang 4 jam, 4 km So selesai untuk hari ni. Okay, tak apalah. Yang penting kita enjoy. Alhamdulillah selamat sampai. Ada lagi berapa kita punya pasien tak sampai lagi. So, bye.